kecil-kecil dulu, dia paksa kita gosok gigi. Kita ni kan kalau langsung tak ada simpanan, tak ada tabungan, sebenarnya kita beresiko menyusahkan orang sekiranya berlaku kecemasan. Kita rasa kita kuat, gagah bekerja, itu betul. Sebab apa? Sebab tak berlaku kecemasan. Cuba berlaku kecemasan, apa pun kita tak ada, menyebabkan kita menyusahkan orang, terpaksa berhutang sana sini, menyusahkan adik-beradik, ayah, ibu. Tapi benda tak berlaku, semuanya okey. Saya cakap benda berlaku. Sebab tu katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Mas Misi Bebas Hutang, miskin semasa muda, pengalaman kehidupan buang boring. Sebab apa? Sebab kita gagah bekerja, kita boleh buat part time, kita ramai kawan, macam-macam kerja kita boleh buat. Kalau ada hutang pun kita boleh selesaikan. Sebab apa? Sebab kita muda. Tapi menjadi pesara miskin, tak ada jalan keluar, penjara kehidupan. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita kena ubah kewangan diri keluarga kita ni kepada lebih baik semasa kita gagah bekerja, mempunyai pendapatan. Sebab tu ada orang tanya saya, Cik Khairul Ali, bila waktu yang terbaik untuk mula buat simpanan emas? Saya akan cakap direct, waktu terbaik semasa kita ada duit, mempunyai pendapatan, gagah bekerja. Itulah waktu yang terbaik. Kalau kita fikir 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, benda tu dah berlalu tuan-puan, dah pun jadi sejarah. Tahun 2000 1 gram hanya RM35, dah pun jadi sejarah. Tahun 2015 1 gram RM140, dah pun jadi sejarah. Kenapa kita nak ulangi benda yang ke belakang? Tapi kita pandang ke depan. Jadi waktu yang terbaik mula buat simpanan emas hari ini tuan-puan, semasa kita ada duit, mempunyai pendapatan, gagah bekerja. Itulah waktu yang paling sesuai untuk kita ubah kewangan diri keluarga kita kepada lebih baik. Katanya pakar kewangan negara kita, Tuan Azizi Ali, cuma ada 2 golongan pesara. Pertama pesara, kedua pesara hidup selesa. Saya terangkan untuk kita menjadi pesara yang hidup selesa. Untuk kita menjadi pesara yang hidup selesa, kita kena mula menyimpan daripada sekarang, 15 tahun ataupun 20 tahun sebelum berpencen. InsyaAllah kita usaha dulu, baru kita tawakal, itu baru betul. Jadi mula sekarang, walaupun permulaan modal yang kecil, tuan-puan, kura-kura menang lawan arnak bukan sebab laju, tetapi konsisten. Simpan sikit, kita akan capai hanya masa penentunya. Tuan-puan, 2 posisi kan? Ada 2 posisi. Pertama, pelabur emas. Kedua, penyimpan emas biasa. Saya terangkan untuk kita menjadi pelabur emas. Untuk kita kan menjadi pelabur emas, kita kena beli dalam kuantiti yang banyak. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sebab tu biasanya pelabur emas akan tunggu harga terbaik. Dia akan tunggu harga terbaik, beli dalam kuantiti yang banyak. 1 kilo, 2 kilo. Sebab apa? Sebab pelabur emas tuan-puan hanya fokus kepada keuntungan ringgit, bukan kepada penambahan ketulang grade emas. Itu di posisi pelabur emas. Manakala kita penyimpan emas biasa, go sewa, hanya mampu simpan 1 gram 1 bulan, 2 gram 1 bulan, 100 1 bulan. Tak berbaloi kita menunggu harga terbaik, buang masa. Sebab apa? Sebab kita hanya mampu beli 1 gram 100 1 bulan, itu sahaja. Jangka masa pendek, harga emas ada naik ada turun sekitar RM1, RM2, RM10, RM20, itu sahaja. Jadi kalau tuan-puan tunggu harga terbaik nak mula buat simpanan emas, confirm buang masa. Jadi tuan-puan kena tahulah. Tuan-puan kena tahu tuan-puan di posisi mana, pelabur emas ataupun penyimpan emas biasa. Katanya mentor saya ni, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Mas, antara pelabur emas dan penyimpan emas biasa, penyimpan emas lebih kaya daripada pelabur emas. Sebab apa? Sebab penyimpan emas ni tuan-puan ada habit yang baik pada keuangan. Hanya memastikan tabungan beliau sentiasa bertambah. Tak pernah berhenti, bertambah sehingga beliau capai target. Apabila beliau capai target, contoh nak ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai, nak mula modal perniagaan, apa-apa je lah. Jadi penyimpan emas biasa lebih kaya daripada pelabur emas. Sebab tu saya cakap tadi, kura-kura menang lawan arnak bukan sebab laju, tetapi konsisten. Tuan-puan, mula saya belajar ilmu keuangan, manfaat ilmu emas, tabungan emas saya tak pernah tak bertambah. Tak banyak tapi tak pernah tak bertambah. 100, 200, 1 gram 1 bulan, tak pernah saya tak buat, tak pernah miss. Setiap kali gaji saya simpan sikit. Jadi tabungan emas saya ni tak pernah tak bertambah setiap bulan.
Saya hadirkan dalam diri ni habit menyimpan. Dalam diri saya ni dah ada habit menyimpan. Jadi tiap-tiap bulan sikit-sikit bertambah. Itu seikhlas hati. Tuan-puan, untuk kita lahirkan habit menyimpan dalam diri ni, ianya memerlukan masa, ianya memerlukan bimbingan. Sebab tu tabungan kali pertama kena paksa buat. Buka sahaja akaun emas secara percuma. Paksa buat tabungan kali pertama. Paksa buat tabungan kali kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-20. Nanti dia akan lahir habit menyimpan dalam diri. Tuan-puan tak risau lagi. Tiap-tiap bulan tabungan emas tuan-puan akan terus bertambah. Tuan-puan akan tahu guna duit yang tak cukup. Apabila kita tukar kaedah simpan dulu baru belanja, kita akan pandai guna duit yang tak cukup. Itu saranan daripada pakar-pakar keuangan. Bukan pandai-pandai saya cakap. Sebab tu tabungan kali pertama, kedua, ke-10, paksa dulu. Macam mana kita nak jadikan habit dalam diri menyimpan ni? Macam mana? Tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu dah menjadi habit dalam diri tuan-puan, sama dengan tuan-puan gosok gigi. Bangun pagi kita gosok gigi. Lepas makan kita gosok gigi. Kenapa ayah ibu kan kecil-kecil dulu dia paksa kita gosok gigi? Kita tak suka. Bangun pagi ayah ibu suruh gosok gigi. Bangun pagi ayah ibu suruh gosok gigi. Paksa. Dia paksa kita gosok gigi. Kita tak selesa. Tapi sekarang kita dah pun menjadi habit gosok gigi. Tak gosok gigi kita dah tak boleh duduk. Mesti juga gosok gigi 2 kali sehari, 3 kali sehari. Itulah apabila tuan-puan lahirkan habit menyimpan dalam diri, sama dengan tuan-puan gosok gigi. Dapat je gaji simpan 200, 100. Ada je duit simpan sikit. Berlaku penurunan harga beli banyak sikit. Tuan-puan, apabila kan berlaku penurunan harga emas, itulah masa beli aset yang mahal dengan harga yang murah banyak-banyak. Jadi pergi dekat profile TikTok saya, follow saya, boleh terus hubungi saya.